Indikator Relative Strength Index ataupun singkatannya RSI merupakan indikator yang popular dan digunakan secara meluas oleh para trader. Okay. So untuk video ni saya kongsikan tentang salah satu daripada idea trade dengan indikator RSI. So semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Sekadar pembelajaran semata-mata. Okay. So indikator RSI ataupun Relative Strength Index merupakan indikator teknikal yang digunakan untuk pertamanya mengukur kekuatan momentum harga. Yang kedua digunakan untuk mengenal pasti sama ada market sudah terlebih beli, iaitu overbought ataupun sudah terlebih jual, iaitu oversold. Yang ketiga, RSI ini kita boleh gunakan sebagai aras, support dan resistance. RSI bergerak dalam range di antara 0 sehingga 100. So ini adalah pecahan indikator RSI. Okay. So apabila nilai RSI di bawah 30, gerakan chart sudah oversold. So biasanya kita akan cari peluang untuk pullback. Okay. Akan tetapi ramai yang terlepas pandang kerana di bawah nilai 30 ianya bukan saja oversold tetapi merupakan gerakan super strong bearish momentum. Apa maksud super strong bearish momentum? Sekejap lagi kita tengok pada chart. Okay. Seterusnya apabila RSI di bawah nilai 50, dia dalam gerakan atau kekuatan momentum bearish. Apabila RSI di atas nilai 50, dia di dalam kekuatan gerakan momentum bullish. Okay. Cuma apabila RSI bergerak dalam range 40 hingga 60, kita akan dapati chart akan bergerak sideways. Okay. Seterusnya apabila RSI di atas 70, ini menunjukkan chart dalam keadaan overbought. Dan biasanya kita akan tunggu untuk pullback ataupun harga turun ke bawah. Cuma macam oversold tadi, ramai yang terlepas pandang, iaitu apabila RSI di atas 70, ianya juga merupakan gerakan super strong bullish momentum. So ini adalah background RSI. Okay. Kita dapat lihat di sini value 70, 60, 50, 40 dan 30. So apabila harga naik daripada bawah ke atas, aras RSI 40, 50, 60, 70 ni akan menjadi aras resistant. Okay. Dan apabila RSI breakout 70, dia akan buat gerakan super strong bullish momentum. Okay. So di sini kita dapat lihat candle bullish yang besar-besar. Okay. So selagi dia tak jatuh bawah 70, selagi tu dia akan buat gerakan super momentum bullish. Okay. Cuma apabila dia bocor 70, dia akan mula flash ke bawah. Okay. Biasanya dia akan balik cari RSI 50 sebagai aras support. Kalau bocor RSI 50, maka akan buat gerakan yang lebih kuat bearish ke bawah mencari aras RSI 30. Apabila sampai aras RSI 30, kita dapat lihat candle akan membuat pantulan di situ. Okay. Kalau dia pantul, maka potensi untuk naik mencari 50 sebagai aras resistant. Tapi apabila dia sampai 30 dan dia bocor, maka akan buat gerakan bearish yang lebih kuat. Okay. Di sini kita dapat lihat candle merah yang besar-besar. Okay. Cuma untuk video pada kali ini, saya akan fokuskan tentang idea trade RSI overbought dan RSI oversold. Okay, ini adalah contoh apabila RSI overbought. Okay. Kita dapat lihat di sini RSI cross up 70. Cuma ini dia gap up. Okay. And then kita dapat lihat selagi background dia warna purple ni, ini adalah custom indicator. So selagi background dia warna purple, selagi tu dia di atas nilai 70. Seterusnya dia akan keluar daripada zone overbought ni dan bocor 70. So daripada sini kita boleh tandakan candle yang bocor 70 tu, bila dia jatuh daripada situ, maka dia akan turun ke bawah. Cuma dekat sini kita dapat lihat candle yang gap up tu, dia buat satu support yang kuat di sini. Okay. So kita just labelkan arah support situ, so dia akan pantul kat situ. Di sini kenapa dia pantul balik? Sebab RSI di atas nilai 50. Apabila RSI di atas nilai 50, gerakan chart dalam gerakan bullish. Okay. So kejatuhan ni adalah sekadar pullback semata-mata. Okay. Seterusnya dia sambung naik dan dia cross up semula nilai 70. Apabila dia cross up nilai 70 tu, background akan bertukar menjadi purple.
Okay. So sebelum terlupa, contoh untuk video ni kita guna chart SCPO time frame 5 minit. Okay. So di sini kita dapat lihat apabila RSI cross up 70, dia akan keluar satu candle bullish yang lebih besar. Dan selagi dia tak keluar daripada level 70 ni, selagi itu dia akan membuat satu gerakan super strong momentum bullish. So dia akan meneruskan gerakan menaik yang lebih kuat. Okay. Tu dia memang makin besar candle dia. Selagi dia bergerak naik dan selagi dia tak keluar rejection candle ataupun selagi dia tak keluar daripada zone super strong momentum ni, okay? Zone yang ada background warna purple ni kita panggil sebagai zone super strong momentum, di mana RSI berada di atas aras 70. Okay? Dia akan terus naik sampai keluar candle yang tu dia yang bocor RSI 70. Okay. So candle ni kita just tandakan dia punya low. Kalau dia bocor low candle yang bocor 70 ni, maka dia akan start jatuh dan RSI akan turun mencari aras 50. So di sini kita dapat lihat masih belum bocor. So ada potensi untuk meneruskan gerakan bullish. Tu dia. Okay. Cuma ada satu setup di sini di mana setup gerakan bearish divergent. So RSI ni kalau ada setup bearish divergent, iaitu harga membuat high tetapi RSI membuat high low. So gerakan bearish divergent. Okay. Bila ada gerakan bearish divergent ni, seterusnya akan ada satu gerakan menurun selepas itu. So seterusnya dia keluar lagi candle yang bocor RSI 70. Okay. Kita just tandakan saja low dia. Kalau next candle bocor low candle yang bocor RSI 70 tu, maka dia akan start turun ke bawah ataupun flushing ke bawah mencari aras RSI 50. Tu dia sebatang lemang. So ini kalau siapa yang trade SPO memang lumayan lah. Sebatang candle ni 21 tick ataupun bersamaan dengan RM500. So kepada sesiapa yang ingin membuka akaun trading SCPO, boleh klik link di bahagian description di bawah video ni, atau jika berminat untuk sertai kelas analisis technical trading SCPO, belajar tentang setup rules dan SOP trading, serta dapatkan custom indicator trading view secara percuma, boleh juga klik link di bahagian description di bawah video ni. Okay. Ataupun boleh komen di ruangan komen. Okay, sambung kembali. So bila dia jatuh, kita dapat lihat dia memantul di 50. Sebab itu tadi RSI juga boleh menjadi aras support dan resistance. Tu dia memantul di 50. So seterusnya dia bocor aras RSI 50. So kita tandakan saja low candle yang bocor tu. Okay. Monitor next candle apa nak buat. Kalau next candle dia tak bocor low candle yang bocor ni, maka ini adalah sekadar fake out. Tu dia memantul kembali dan membuat candle bullish engulfing di situ kan. Okay. RSI masih di atas nilai 50, maka masih dalam kekuatan bullish. Kejatuhan ni sekadar pullback semata-mata. Okay. And then dia sambung naik. Okay. Dia sambung naik, sambung naik, sambung naik, sambung naik. And then dia dah breakout 70. Okay, seterusnya dia keluar semula candle yang bocor 70. So ulang setup yang sama, letakkan garisan di bawah low candle yang bocor 70 tu. Monitor next candle, kalau bocor low, maka dia akan turun ke bawah. So ini adalah candle yang bocor, maka dia akan terus dendam ke bawah. Kali ni memang dia terus cari RSI 30. So boleh nampak apabila dia sampai RSI 30, RSI 30 adalah support. So kita dapat lihat candle pun membuat support di situ. Okay, apakah gerakan yang seterusnya? Dia dalam range sideways. Sebab apa? Sebab di antara range 30 dan 50 adalah range bearish. Okay. Cuma selagi dia tak bocor RSI 30 tu, di situ adalah aras support. Okay. Dan dia akan buat pantulan ke atas. Awalnya akan mencari RSI 50. Dapat breakout, dia akan cari RSI 70. So dekat mana dia punya gerakan yang seterusnya? Ni bullish divergent. Okay. Bila ada setup bullish divergent dan bearish divergent, biasanya akan ada reward yang lebih lumayan. So dia gerakan mencapah. So apabila gerakan mencapah, ini kita kenali sebagai RSI divergent.
Apabila di bawah dia RSI bullish divergent. Kalau dekat atas RSI bearish divergent. Biasanya dia akan disusuli dengan gerakan reward yang lebih besar. Okay, and then sini dia breakout 50. Okay. Bila dia breakout 50, target kita RSI 70. Tu dia ngam-ngam sampai. Eh. Begitulah seterusnya. Okay, mari kita tengok apabila RSI overbought pula. Okay, ini RSI overbought. Apabila RSI bocor 30. Untuk candle merah ni RSI 18. Dia dah bocor 30 punya level. So, selagi di bawah aras 30, okay, dia akan meneruskan gerakan bearish. Ataupun kita kenali sebagai super strong momentum bearish. Okay, so next, tu dia makin judam kan. Makin judam selagi tak keluar daripada background coklat ni ataupun selagi dia di bawah RSI 30, selagi itu belum ada signal reversal. Okay. Sampai dia terkeluar daripada situ. Tu dia. Bila dia keluar dan dia munculnya signal RSI cross up 30. Kita tandakan saja high candle yang keluar tu. And then candle first yang bocor 30 ni sebagai resistance. So just kotakkan saja. Target pertama kita dia akan cari level ni. Okay. Range dalam banyak ke lah. Kalau SCPO range dalam 25 tick, 40 dan juga 56. So mari tengok apa dia buat. Ngam sampai ngam sampai low ni. So at least di sini ada reward sebanyak 26 T. Okay. And then ada sambung jenam. Ngam-ngam sampai je. Tu dia. Sambung jenam, sambung jenam. Ni bocor 30, naik balik. Okay. And then bocor balik. And then ni tak breakout. Seterusnya ada candle yang ni. Okay. RSI cross up 30 lagi sekali. So kita just tandakan yang terakhir tu. Kalau dia dapat breakout, dia akan masuk balik level kotak yang warna biru. Tu dia. Terus get up. CPO ni dia suka get up. Get up dan background warna purple. So terus overbought. So macam biasa, tunggu saja dia terkeluar sini kan. Dia terkeluar dan kita tunggu dia bocor lah. So kalau ikut itunya rules, kalau ikut itunya SOP, kita just tandakan low candle yang bocor 70 tu. Kalau dia bocor low, baru ada gerakan menurun. Kalau tak bocor, dia akan pusing naik. Tu dia kan. Dia pusing naik. So sini dia keluar sekali. Kita tandakan juga lagi sekali. Bocor tak? Bocor. Selepas tu bocor. Dia mesti akan flash ke bawah. Apabila overbought, dia mesti akan turun kembali ke bawah. Sama ada dia cari RSI 50 ataupun RSI 30. Di sini kita dapat lihat dia kembali ke level yang kita dah kotak awal tadi. So begitulah secara teorinya idea trade untuk RSI overbought dan oversold. Peluang sentiasa banyak. So kalau kita dapat lihat di sini ada banyak ada banyak signal RSI crossing down 70 dan RSI crossing up 30. Untuk chart time frame 5 minit SCPO. Okay. So begitulah salah satu daripada setup dan idea trade menggunakan RSI. Okay. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Terima kasih kerana menonton dan selamat berdagang.